Ya, kita tak viral di dunia tapi kita viral di langit. Selawat ni kita jangan tunggu kita berjaya ataupun kita capai sesuatu pencapaian dalam hidup. Sebenarnya yang menjamin, yang menyebabkan kita boleh gembira, tenang dalam hati adalah bermula dengan selawat. Jadi antara benda yang saya selalu tekan dalam bisnes partner rakan-rakan dalam Ar-Rasyidin adalah setiap kali berjumpa ke, bercakap ke, permulaan apa semua adalah menitik beratkan pasal selawat. Sebab berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan pengalaman orang yang dah merasai keagunan ataupun hikmah berselawat ni satu benda yang besar, dan dia merupakan satu penghubung yang menghubungkan kita secara direct dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita memerlukan kasih sayang ataupun memerlukan benda yang besar dalam hidup kita. Selawat ini satu penyambung. Biarlah kata sekarang ni kita tak berjaya lagi, kita orang tak kenal lagi, tak apa, jangan sedih, jangan berduka cita. Tak ada benda yang paling besar selain daripada kita dikenali dengan oleh penduduk langit melalui selawat. Biar kita tak viral di dunia tapi kita viral di langit. Masya-Allah. Betul tak? Dengan memperbanyakkan selawat. Satu selawat menyebabkan malaikat berselawat kepada kita. Allah berselawat kepada, itu lebih bermakna 10 kali. Dan insya-Allah asbab selawat itulah yang akan mengangkat kita. Satu, mengangkat darjat kita di sisi Allah, memang dah confirm dah. Kalau Allah izin nak memberi satu kebaikan kita di atas dunia sebelum kebaikan akhirat, insya-Allah daripada kita orang tak kenal, daripada kita orang tak tahu kita kat mana, Allah akan atur cantik satu-satu susun. Masya-Allah. Itu sebab pesanan saya kalau saya jumpa businessman, bawa orang nak buat bisnes, tak kisahlah, bukan hanya yang join Ar-Rasyidin, saya pesan siapa saja, budak sekolah ke, anak-anak muda ke, benda yang saya tak boleh tinggal setakat hari ini sebagai satu wasiat saya kepada umat adalah selawat.